Resepi untuk hari ni kita nak buat something yang agak special sikit. Memang dah lama nak buat kek batik indulgence macam ni. Memang best lah kalau buat makan sambil layan movie kat rumah tu. So jom kita buat. Bismillah. Okey, mula-mula dalam pan boleh cairkan 150g salted butter. Lepas tu korang tutupkan api dulu sebelum masukkan 1/3 cawan susu pekat, setengah cawan serbuk koko, 3/4 cawan serbuk mak coklat. Dan nak bagi lagi extra special, kita nak tambah Nobo almond soy ni. Dia akan bagi rasa yang lebih creamy. Ada aftertaste rasa kacang yang akan balancekan je kek batik kita ni nanti. Kita nak guna dalam 3/4 cawan dan boleh sebatikan dulu dengan sebiji telur dengan 1 sudu kecil esen vanila. Boleh mixkan sebelum korang hidupkan api. Tapi make sure jangan berhenti kacau tau, sebab nak elakkan dia berketul. And then boleh matikan api sekejap bagi dia sejuk sebelum masukkan 300g biskut Mary. Ni untuk elakkan dia cepat lemau lah. Lepas tu bila dah gaul sekata tu, boleh masukkan dalam loyang. Tekan-tekan sikit bagi dia mampat dan sejukkan sekurang-kurangnya sejam. Untuk lapisan kedua kita perlukan 300g cream cheese dengan 50g gula caster. Korang boleh mixkan sekejap. Kemudian kita perlukan 150g whipping cream. Ni pun mixkan je sampai dia kental dan boleh tuangkan dalam loyang. Boleh rata-ratakan dia kemas-kemas dan masukkan dalam peti sejuk sekejap. Sementara menunggu tu kita nak buat ganache pula. Ni kita guna teknik double boil lah. Boleh masukkan 170g dark chocolate coin, 170g whipping cream dengan 1 sudu butter. Make sure api tu buka perlahan je, jangan kuat sangat. And then bila dah cair elok macam ni, boleh biarkan dia sejuk dulu sebelum masukkan kat dalam loyang. Bila lapisan dah rata, boleh masukkan dalam peti sejuk sekejap sebelum korang daskan cocoa powder untuk bagi nampak lebih cantik. Dan boleh sejukkan lagi sekurang-kurangnya 7 jam ataupun semalaman dan sedia untuk dihidang. Ini kalau buat kat rumah mesti satu family akan suka. Nak guna resepi ni kalau nak buat meniaga pun boleh juga. InsyaAllah lah akan laku. So selamat mencuba.